Saya tahu ada semangat daripada rakan-rakan, semangat akaun yang nak mengambil keputusan untuk kita bertanding dalam pilihan raya secara solo ataupun tak mau terlibat dalam kerajaan negeri dan sebagainya. Tadi yang pengurusi JP Melaka telah pun memberikan respons kepada isu itu. Saya biarkan pimpinan DNI Melaka dan juga perwakilan untuk membuat pembahasan nanti dan akan dilaporkan oleh pengurusi DAP Melaka kepada CEC. Tetapi apa yang saya nak katakan, hala tuju parti kita, keputusan parti kita bukan ikut tempo orang lain, bukan ikut rentak orang lain. Saya nak katakan, hala tuju dan keputusan parti adalah keputusan diri kita sendiri. 6 bulan lagi kita kena lihat dan kita akan buat keputusan. Jadi saya tak nak kita membuat apa-apa keputusan mengikut rentak orang lain nak apa yang kita nak buat. Kita tak payah ikut rentak orang tu. Apa yang penting, kita buat keputusan yang terbaik. Bukan saja untuk parti, tetapi untuk pengundi-pengundi yang kita wakili. Itu yang paling penting. Jadi saudara-saudari, kita jangan mudah diprovokasi. Jangan mudah kita nak diprovok ataupun kita dicabar. Kita bukan takut dicabar. Kita tak pernah takut dicabar. Kita pandang dicabar. Tetapi kita juga jangan mudah untuk diprovokasi.